Topi. Baiklah, kita masuk ke sesi yang sangat eksklusif, perkongsian dan soal jawab bersama Datuk Seri Siti Nurhaliza. Dalam masa 30 tahun dalam industri, begitu banyak pengalaman, kisah dan inspirasi yang boleh kita pelajari daripada beliau. Kita pick up soalan daripada fans, okey? Saya akan tanyakan soalan juga untuk Tuti. Kita luangkan masa eksklusif ni lebih kurang 1 jam bersama Tuti sebelum kita akhiri acara kita pada hari ini, acara istimewa 30 tahun pelibatan Tuti di industri seni muzik. Baiklah, saya mungkin saya mulakan dengan soalan saya dulu. Lepas saya duduklah. Okey, sekarang sesi untuk anda bertanyakan soalan. Saya ada beberapa soalan untuk Tuti jawab. Boleh? Ini momen eksklusif kepada anda. Kalau anda ada soalan yang tersirat atau tersirat yang ingin anda tanyakan pada Datuk Seri Siti Nurhaliza, inilah peluang anda untuk bertanya direct kepada Tuan Punya Badan. Dan insyaAllah Tuan Punya Badan akan jawab. Siapa yang nak bertanya soalan, angkat tangan ya. Angkat tangan. Dan bersempena 30 tahun Datuk Seri Siti berada dalam industri, mungkin wartawan pun, kalau wartawan nak tanya soalan pun boleh bertanya soalan. Tadi mungkin masa dekat tisu ni tadi tak sempat nak bertanya, boleh bertanya sekarang, okey? Saya buka floor ni kepada semua yang nak bertanya soalan, boleh angkat tangan. Nanti Mar, angkat tangan Mar akan berikan mikrofon kepada anda. Baiklah, Tuti, saya nak tanya Tuti. Saya nak tanya dekat sini, daripada seorang gadis muda dari Kuala Lipis, Pahang, kampung awak, seterusnya ke Kuala Lipis, Datuk Seri Siti telah menjadi lambang kecemerlangan, kerendahan hati dan profesionalisme dalam bidang seni. Mari kita sama-sama dengar perkongsian dari hati seorang legenda bidang wanita, Siti Nurhaliza. Baiklah, Tuti, bagaimana Datuk Seri Siti melihat kerjaya Datuk Seri Siti selama 30 tahun ini? Jika dapat diringkaskan, apakah makna 30 tahun dalam industri seni bagi Datuk Seri Siti Nurhaliza? Okey, terima kasih semua. 30 tahun ni satu perjalanan yang sangat panjang untuk saya. Apa yang boleh saya jelaskan, 30 tahun ni banyak yang saya belajar. Saya banyak kumpul ilmu, banyak kumpul pengalaman. 30 tahun yang sangat menjadikan saya insan yang lebih matang, insan yang penuh sentiasa berfikiran positif. Dan juga saya bersyukur kerana 30 tahun ni saya menjadi insan yang disayangi oleh peminat-peminat saya. Bukan senang ya untuk orang sentiasa menyayangi dan menerima apa saja yang kita buat. Kadang-kadang bagi kita tu dah terbaik, belum tentu terbaik untuk orang yang mendengar dan juga menerima kerja-kerja kita. So 30 tahun pengalaman yang sangat hebat. Saya tak pernah rasa menyesal ke atau terkilat, rasa macam sampai satu ketika benda-benda ni memberikan saya sesuatu yang negatif. Tidak, sebab apa saja pengalaman yang saya lalui setiap tahun, daripada tahun pertama sampai ke tahun yang sekarang ni, yang ke-30, semuanya indah dan memberikan saya makna yang begitu besar sekali. Alhamdulillah. 30 tahun adalah sesuatu yang sangat berharga untuk saya dan juga peminat-peminat saya. Mungkin soalan kedua saya kepada Datuk Seri, bagaimana, apa ketua Datuk Seri ada pada diri Datuk Seri untuk kekal relevan sehingga hari ini? Tadi soalan macam wartawan je tadi. Sama soalan dengan wartawan tadi. Okey, bagi saya kita kena ada perancangan yang baik, perancangan yang bagus. Sebab bila kita ada perancangan, barulah kita tahu ke mana hala tuju kita dalam industri ataupun dalam perjalanan dan kerjaya kita. Macam anda semua, walaupun kerja dekat bank ke kerja dekat mana saja, kena ada perjalanan dan perancangan dalam hidup kita. 10 tahun akan datang, saya nak buat apa, saya dah dapat apa, macam mana saya bayangkan kehidupan saya. So macam itulah perancangan saya melalui syarikat rakaman ataupun pengurusan saya tu sangat penting untuk menjadikan saya terus kekal dalam industri. Sebab saya percaya artis akan
bertukar ganti, ada yang lebih bagus daripada saya, ada yang lebih muda daripada saya. So, dan kita sentiasa bertukar-tukar minat dan juga kehendak. Jadi macam mana saya kekal berada di sini, perancangan, lepas tu dengan lagu-lagu yang bagus dan juga mengikut arus masa. ya, arus masa dan silaturahim yang baik dengan semua orang. Alhamdulillah. Kalau kita tak baik dengan orang pun, orang tak nak kerja dengan kita. Ya betul. Tapi So, kalau kita ada sombong tak ada orang tak nak. betul, kalau sentiasa humble, sebab dunia muzik Malaysia ni bukan besar sangat. Ya, pusing-pusing yang Kita itu jumpa juga. orang yang sama juga. Baik, itu mungkin nasihat kepada artis-artis baru juga ataupun yang ingin menjadi artis di masa hadapan. InsyaAllah ada citizeners yang berbakat di sini. Bercakap tentang citizeners, mungkin ada soalan daripada citizeners. Sila angkat tangan, perkenalkan nama anda dan berikan soalan anda. Assalamualaikum. Selamat Raya Toti. Nama saya Ana Lera. Toti, saya nak tanya, ni berkenaan dengan konsert. Biasanya pemilihan lagu selain daripada Kak Rosie, adakah Toti juga terlibat untuk memilih lagu? Dan kebanyakan lagu yang Toti nyanyi sepanjang konsert Toti adalah lagu yang lebih kurang sama. Toti rasa tu memang Toti memang nak nyanyi lagu yang sama sebab kita banyak lagu, 200 lagu kan. Kita orang selalu macam lagu yang sama. Tak suka, memang suka. Tapi Toti sendiri ada terlibat untuk memilih lagu atau sepenuhnya Kak Rosie yang pilih? Okey, tak apa, itu soalan. Jadi kita jelaskan di sini ya. Terima kasih yang selalu masuk live saya. Dia pakai simplicity, saya tahu. Okey, saya nak jelaskan di sini, setiap konsert pemilihan lagu dibuat oleh saya yang pertama, tapi dicadangkan oleh tim. Okey, sebab saya memang betul terlalu banyak lagu, jadi saya mesti memilih lagu-lagu yang orang mesra crowd, orang boleh nyanyi, semua boleh nyanyi sama-sama, dan juga dia mesti lagu-lagu hits kan. Kalau tak hits, macam mana you all nak menyanyi bersama-sama? Saya percaya ada juga lagu-lagu tu yang macam ramai-ramai minat, cuma dia tak hits. Sebab itu kalau dalam konsert-konsert saya selitkan juga dalam mana-mana segmen tu akan ada lagu-lagu yang you all jarang dengan saya nyanyi, tapi you all suka sangat lagu tu. Sesi karaoke. Ataupun ada sesi karaoke kan. Sebab penting juga bagi saya, kalau orang datang konsert, saya nyanyi lagu yang mungkin 10,000 orang je, 10,000 tau. Okey, 5,000 orang je tahu lagu ni, 5,000 lagi tak tahu, jadi dia tak berapa meriah. Dan lagu-lagu yang sama tu saya tak boleh buat apa sebab lagu hits kena nyanyi. Tapi permintaan tu tinggi. Tetapi kita tukarkan dari segi dia punya arrangement, mood lagu tu kita tukarkan, atau kita buatkan dia irama yang lagu pop jadi irama Malaysia. Ya, tukar-tukarkan macam tu lah, kena kreatif. Sebab itulah saya suka bila setiap kali konsert kita ada konsep. Konsert dan juga konsep yang berbeza supaya penonton datang dia kata wah, lain dari segi konsep. Walaupun lagu sama tapi konsep dia lain, dia bagi mood yang berbeza. Dan orang nak tengok lagi konsep apa lagi yang si nak nyanyi yang Siti belum pernah buat. Mungkin setlistnya sama tetapi cara penyampaian berbeza. Ya, begitu. So itulah jawapannya, harap berpuas hati ya. Bukan salah Kak Rosie ya. Baik, soalan seterusnya dia bagi senarai je, saya pilih. Silakan beritahu nama anda dan soalan anda. Okay, Assalamualaikum, nama saya Daud. Saya nak bertanya, pada tahun 2005 Datuk Seri mengadakan konsert di Royal Albert Hall London yang bertepatan tahun ke-10 dalam industri seni. Jadi tahun ini adalah tahun yang ke-30. Adakah sejarah bakal berulang? Wow. Soalan cepu mas. Okay. Saya pun berharap sejarah akan berulang. Saya pun impian saya salah satunya nak ulang lagi sekali kenangan ataupun kejayaan di Royal Albert Hall London. Cuma itulah saya kata, perancangan kena ada. Okey, perancangan saya akan datang ataupun dalam tahun ni nak ada konsert tradisional yang terbesar. Saya pun nak juga ulang kembali
persembahan di Royal Albert Hall London. Tetapi saya akan bekerja dengan apa yang dah ada depan mata, apa yang orang dah tawarkan, perancangan yang paling, awak kata apa, paling yang dah confirm macam tu. Okay, so konsert tradisional sememangnya saya nak buat pada tahun ni, tetapi saya dah memilih lokasi yang mana full sepanjang tahun ni, dia full. Jadi saya terpaksa tangguh dulu konsert tradisional saya. InsyaAllah saya harap tahun depan saya boleh buat. Jadi yang bulan 7 tu bukan tradisional atau tak? Oh bukan. Tapi saya buat dulu album tradisional tahun ni. Ada album tradisional terbaru bakal keluar daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza tahun ini. Bila tu Toti? Dalam perancangan. Sekarang dah pilih lagu, kita dah buka kepada komposer untuk memberi lagu tradisional kepada saya. Saya rasa sebelum bulan 12 insya-Allah album tradisional keseluruhan akan dikeluarkan. Jangan satu lah. Nanti orang nak pergi konsert, betul nak beli lagi album. Album sekarang murah tu ni, bayar online je. Oh, okey. Tapi akan buat physical disc ke? Tahun ni masih lagi buat physical disc? Kita tengok pada permintaan. Kalau nak, nampak gaya ada permintaan. InsyaAllah, insyaAllah. Baiklah, kita buka lagi pada soalan seterusnya. Yang ini Mat. Abang Cik di atas ni, jangan lupa. Yang di belakang sana kalau ada. Okey, silakan. Okey, nama dan soalan. Okey, Assalamualaikum Toti. Saya orang Lepeh. Oh, orang kampung kita. Okey, soalan saya dua soalan. Okey, tak nak buat konsert ke kat Lepeh untuk orang Lepeh? Dah lama tunggu orang Lepeh. Soalan betul nombor 2, saya wakil daripada orang Lepeh mengucapkan selamat Hari Raya untuk keluarga Toti semua. Terima kasih. Itu saja soalan saya. Nama tadi siapa? Epun. Ya. Okay. Terima kasih Epun orang Lepeh. Sama-sama. Terima kasih orang kampung kau. Terima kasih. Pepalih dia pakai baju Melayu elok. Okey, terima kasih. Saya nampak saya pakai lens power. Baru nampak. Okey. Soalan tadi, bila nak buat konsert ke Kuala Lipis? Saya pernah buat konsert di Kuala Lipis. Cuma untuk waktu terdekat ni belum ada perancangan lagi. Namun saya juga pernah berapa kali balik ke kampung, ke Kuala Lipis untuk macam ada acara-acara istimewa. Doakanlah nanti kau boleh buat satu konsert lebih besar lagi kat kampung Kah nanti ya. Faham ke? Okay, ini cakap bahasa Lepeh. Demo semua nak pergi ke Lepeh ke nanti? Main Lepeh ya? InsyaAllah, doakan insyaAllah. Baik, terima kasih yang di atas sana. Mungkin ada lagi soalan di atas sana? Ada lagi? Tak ada, di bawah pula. Di bawah. Okey. Silakan nama dan soalan. Assalamualaikum Toti. Saya Zaidul. Saya nak tanya pada Toti satu soalan je. Toti pernah berduet dengan artis Indonesia macam Cakrahan, Judika dengan artis Dayanti. Toti ada perancangan nak duet dengan artis Indonesia lagi yang Toti nak sangat tapi sampai sekarang tak dapat lagi. Terima kasih Toti. Terima kasih, soalan yang bagus. Betul, saya pernah bekerjasama ramai artis Indonesia seperti yang diperkatakan. Siapa lagi yang belum saya bekerjasama? Okey, Datuk Rosa pernahlah dalam show-show. Dia pun kawan baik saya. Ini yang luar daripada kebiasaan. Wah. Saya rasakan saya belum pernah lagi bekerjasama dengan kumpulan Sheila on 7. You all nak tak Sheila on 7? Nak. Saya cuba usahakan. Salah satu daripada band yang saya rasa mempunyai demand yang sangat tinggi, yang susah untuk kita pujuk, dan mereka sebenarnya bukanlah demand pada diri mereka, tapi mereka ni terlalu saya boleh katakan orang seni ni, dia ada satu benda yang kadang-kadang dia rasa dia nak buat, dia buat. Kalau dia tak nak buat, jangan paksa dia. Bagilah
harga yang paling tinggi pun dia tak nak buat. So Nanti pernah minta ke dengan Sheila on 7? Saya pernah dengar. Pernah dengar mereka selektif lah dalam pemilihan untuk membuat persembahan. Dah bertanya belum? Belum lagi, nanti saya Mana tahu kalau Tuan tadi terus dia saja. InsyaAllah, doakan. Saya mana tahu kan? Konsert SS Sheila on 7 dan juga Siti Nurhaliza. Doakan. Okey. Baik, kita teruskan lagi. Kalau ada soalan lagi di bawah sana atau di atas di sini. Sini, di sini dulu. Mat. Boleh. Nama dan soalannya. Saya Dewi dari Jakarta. Ibu Dewi. Peminat daripada Jakarta. Dari Jakarta. Ibu lagi libur sini. Ya. Oh, libur. Libur tu tahu tak? Raya. Cuti berhari raya, Ibu. Saya fans beratnya, tapi Terima kasih. kapan konser di Jakarta? InsyaAllah, terima kasih. Saya memang sebetulnya Ibu ya, saya di pelawak untuk konsert di Indonesia sudah beberapa kali daripada last year, tetapi kerana tarikhnya tidak mengizinkan, saya ada acara juga di Malaysia, jadi kerana itu tidak bisa. Tapi insya-Allah pada bulan September nanti saya akan ke Indonesia, ada satu persembahan istimewa di sana. Ibu tahu tak Pesta Pora? Pesta Pora itu satu festival muzik terbesar di Indonesia. InsyaAllah jika tak ada halangan saya akan ke sana bulan 9 nanti. Itu dia, kalau ada Citizen Malaysia yang nak ke sana boleh tempah tiket kapal terbang sekarang. Bulan 9 ya, Pesta Pora. Pesta Pora ni memang besar. Betul dekat Indonesia. Jadi headliner kan? Kebanyakan artis dia berapa orang tak sih? Beratus-ratus artis dia akan berada di Pesta Pora tu. So antara headliner sama insyaAllah. Allah alam. Tapi saya dijemput untuk tahun ni, saya insyaAllah pergi ke sana. Baik, sediakan duit anda untuk ke Jakarta. Baiklah, seterusnya saya tanya lagi kalau ada soalan di belakang. Di belakang sana, silakan. Hai, Assalamualaikum Tok Di. Waalaikumsalam. Nama saya Datuk Syahidah. Ya, Saya Syahidah. nak tanya, since you dah banyak buat konsert dekat negara Asia, ada planning tak nak buat konsert dekat Abu Dhabi ataupun Dubai? Because saya rasa banyak juga punya citizens kat sana, including my parents lah. Ya, terima kasih. Memang ada perancangan. Saya memang ada perancangan untuk ke Middle East. Kan salah satu lokasi yang memang saya suka adalah Dubai. Kan Abu Dhabi pun saya diberitahu ramai orang Malaysia juga. InsyaAllah. Biarlah saya rasa biar dia berjalan dengan go with the flow lah. InsyaAllah. Antara perancangan tu ada. Ya, kita jumpa kat sana nanti ya. InsyaAllah. Okey, saya tanya soalan seterusnya lah ya. Ini soalan yang disuruh tanya. Apakah hadiah istimewa Datuk Sri Siti Nurhaliza untuk peminat pada tahun ke-30 dalam industri muzik? Semua dah hadiah tahu istimewa. kan? Saya dah beritahu tadi, saya akan buat album tradisional. Itu hadiah ke? Hadiah bagi kan? Ya. Ada 2 konsert. Album tradisional, ada 2 konsert di 2 lokasi. Kak Z, bulan 7 kat mana? Tak boleh beritahu lah, nantilah saya beritahu. Nanti kita buat PC. Okey lah, beritahu je lah Kak Z. Bulan 7 saya akan buat persembahan konsert di Genting. 2 malam. Sejuk. Saya boleh pilih lah nak pergi atau pergi 2 hari ke. Okay. Bulan 7 akan membuat konsert di Genting dan bulan 11 di Singapura. Bulan 9, tapi sebelum tu bulan 9 saya akan ada di Indonesia insyaAllah. Habis bateri dah dia tu. Boleh bagi mak? So di Genting, lepas tu ke Jakarta dan seterusnya ke Indonesia. Beli tiket cepat-cepat. Bukan. Salah tu. Genting, Jakarta,
Singapura. Ya, Singapura. Genting Jakarta Singapura. Boleh beli tiket awal-awal boleh kumpul duit awal-awal. Dan juga album tradisional. Kasih nak cerita semua ke? Cerita je lah. Dia dah bagi hint, Januari 2026 ada sesuatu yang besar InsyaAllah. InsyaAllah. dekat Polipes. Baik, seterusnya soalan daripada bawah kalau ada. Angkat di sebelah sini. Okey, sebelah kanan pula. Tak apa, saya ke sana. Assalamualaikum Tati. Waalaikumsalam. Saya Ijoy daripada Sepang. Ijoy Saya nak tanya luar sikit daripada career legacy pasal bisnes. Pasal kami tahu macam Afia memang banyak keluarkan baju tudung untuk wanita. Bagaimana dengan kami yang lelaki ni? Ada tak perancangan untuk baju Melayu? Okey, terima kasih. Nah, betul. Okey, kita keluarkan jenama Afwa pula Afwa by Siti Nurhaliza pula So Afwa orang lelaki pula Terima kasih soalan tu. Memang saya dapat respon daripada peminat dan juga pengguna produk saya. Tak ada ke baju untuk lelaki? Asyik, okey, mak je bergaya kan. InsyaAllah nanti saya fikirkan ya. Boleh sedondon tak baju nanti? Ya? Boleh sedondon tak? Boleh. Di satu family boleh pakai. Betul. InsyaAllah. Terima kasih soalan tu. Soalan yang membina, insyaAllah. Ada lagi soalan daripada bawah? Kalau ada, silakan tangan anda. Assalamualaikum. Saya Samsul daripada Sungai Kadi Kedah. Orang Datuk K. Orang kampung. Okey. Macam tadi salah seorang kata peminat Wajah Haram Sulaiman kan dulu. Betul. Okey, ada tak nak buat konsert free yang macam di Kau Joget tu? Perancangan tu ada. Betul. Mungkin tutup Jalan Bukit Bintang. Ya. Okey. Soalan tu memang sebenarnya kita memang persembahan seperti ini kita dah fikirkan sebenarnya dalam tim kita. Kita memang plan untuk buat satu persembahan mengingati Datuk Sulaiman Haji Arsyad seperti mana dia buat di Choket, konsert percuma Choket. Saya pernah bersama dengan kita nak buat benda yang sama juga, tapi memerlukan komitmen yang tinggi lah sebenarnya kan, kerana ruangannya dan juga kita kena ambil masa dan juga bukan mustahil, ia tak mustahil bagi kami masa dan perancangan yang betul. Kalau tak kat Choket, kita buat ke tempat lain yang memudahkan lagi orang kan. InsyaAllah. Ke mana? Jalan Tar. Nanti roboh. Tak boleh lah kat Jalan Tar, nanti roboh. Okey, you all tulis nanti dekat komen tu, bagi cadangan apa semua, nanti saya tengokkan. Terima kasih, memang ada. Baik, soalan seterusnya kalau ada. Ada lagi di sebelah tu Ahmad. Hai, saya Daniel. Saya nak tanya, ada tak impian Datuk Siti nak berduet dengan artis Hollywood di satu pentas? Artis Hollywood? Ya. Terima kasih Daniel. Siapa Kak? Kita boleh bermimpi kan? Kita boleh bercita-cita. Cita-cita Tok T siapa? Impian Tok T siapa? Saya tahu saya punya idola Celine Dion. Tapi saya rasa macam Celine mimpi. Dion pun dah berehat Tok T. Dia berehat, terus dia aktif balik. Saya tak tahu akan capai atau tidak. Tapi bagi saya apa saja yang kita impikan sebenarnya, kita boleh berangan-angan besar. Tak salah, tak berdosa sebab kita yang ada impian kita. Tetapi saya selalu serahkan kepada Allah. Sebab apa? Perancangan kita ni, perancangan Allah tu lebih baik. Kalau terjadi, maknanya doa tu dimakbulkan je lah. Kalau tak terjadi, saya pun tak ada rasa
rasa ralat ke sedih. Memanglah berangan, suatu hari nanti kalau ada rezeki dengan satu pentas dengan Celine Dion, satu pentas dengan artis antarabangsa, ada dalam hati saya macam tu. Tapi kalau saya tak dapat berada satu pentas pun, saya dapat bekerjasama ataupun dia nyanyi, saya nyanyi dulu, dia nyanyi kemudian pun tak apalah kan, pentas yang sama. Macam Whitney Houston. Macam Whitney Houston tu dalam nyanyian saja pun dah okey sebenarnya. Salah satu yang saya pernah berangan jadi kenyataan adalah David Foster. Itu adalah angan-angan saya dulu masa saya baru-baru mengenali siapa penyanyi Celine Dion dan siapa di belakang Celine Dion tu macam David Foster. Naklah satu hari nanti nyanyi lagu David Foster. Saya dapat nyanyi lagu dia tapi dalam konsert dia. So itu adalah perkara yang saya pun tak sangka saya dapat dijemput personally oleh beliau. So tak apa, ada impian tu biar saya simpan dan Allah yang tentukan. Baik, kita teruskan lagi. Mungkin 3 soalan terakhir. Kalau ada 3 soalan terakhir, siapa lagi yang ingin bertanya soalan? Silakan, nama dan soalannya. Assalamualaikum, saya Azri. Assalamualaikum. Jadi saya ada 2 soalan. Berbalik pada soalan akak tadi. Saya kata 3, so maksudnya ini dah 2 soalan lah ya. Okay. Dalam konsep tu kenapa tidak selitkan daripada album All Your Love? Okay, satu lagi satu, kenapa sebenarnya 30 tahun, kenapa tidak nyanyi buat album Khalifa Bashir? Maksudnya daripada berapa lama dinyanyikan balik dengan nafas baru dalam satu album. Okey, tadi yang pertama tadi lagu daripada album Inggris saya. Okey, sebelum ni saya ada buat ada nyanyikan lagu daripada album All Your Love dalam persembahan sebelum ni. Ingat lagi tak saya buat persembahan di Australia, konsert di sana. Saya selitkan juga lagu Inggris saya sebab bersesuaian dengan penonton yang datang menonton. Pernah juga di konsert saya di Kuantan pun saya ada bawakan juga lagu daripada album All Your Love. Cuma kebelakangan ni untuk konsert-konsert yang saya pernah buat, saya tak selitkan lagi lah. Mungkin untuk konsert besar 30 tahun, saya boleh selitkan semula. Okey, cadangan tu memang kata bijak lah untuk saya perkenalkan lagi sekali lagu-lagu Inggris saya kan. InsyaAllah saya akan masukkan. Dan yang kedua tadi tentang 30 tahun nyanyi balik semula. Boleh. Cuma macam saya katakan, apa yang kita dah rancang sekarang ni, kita ikut apa yang dah pun dah confirm. Okey, memandangkan saya memang dah confirm akan buat album tradisional, kita memang dah mulakan kerja-kerja tu. Jadi saya akan siapkan dulu album tradisional untuk tahun ni. Okey, kalau nak saya nyanyikan semula, dia ambil masa juga. So saya mesti memilih lagu yang terbaik daripada keseluruhan lagu saya, album saya. Saya kena buat arrangement yang lebih baik lagi. So saya tak nak ambil saja lagu dan nyanyi rekod sebab dia tak ada keistimewaan. So kalau nak nyanyi balik semula, kita buat yang cantik-cantik, yang lebih bagus. Tapi idea tu memang terbaik. Terima kasih. Terima kasih atas soalan tersebut. Mungkin soalan kedua terakhir. Soalan kedua terakhir di sebelah sini, Mak. Soalan kedua terakhir. Assalamualaikum Tok T. Waalaikumsalam. Masuklah. Tok T kat mana? Okey. Tok T. Ya. Sebab Tok T pun dah kurus kan. Nama. Oh, okey. Nama saya Syamil. Syamil. Syamil Syukur. Oh, okey. Ini Ernie. Ini Syamil Syukur. Okey. Tok T. Sebab Tok T sekarang dah fit semua kan. Apa kata Tok T buat satu program macam sukan, running ke, hiking ke, badminton ke, yang boleh orang cakap maksudnya macam boleh ramai-ramai lah. Boleh. Contoh kalau running pun okey kan, Haji kan. Ramai tak nak running dengan Tok T? Fun run je Tok T. Fun run je. Tak payah kita yang 10 km, kita buat 5 km je.
Okey. Syamil tanya, saya jawab. Okey. Syamil minta, saya bagi. Allahu Akbar. Okey, insyaAllah kita akan buat walkathon. Okey, di Yayasan Nurjiwa. Di bawah Yayasan Nurjiwa, insyaAllah kita akan buat walkathon bersama dengan KUKU kerjasama. Dan jangan lupa untuk join ya. Bila kita akan umumkan dalam waktu terdekat. So lepas walkathon, kalau berjaya kita buat yang lain pula. Ya, kita buatlah ya, Muay Thai ke. Kita buatlah badminton, Zumba dah biasa. Marathon. Ya, bowling ke apa ke kan. So insyaAllah kita akan buat aktiviti di bawah Yayasan Nurjiwa bersama dengan KUKU. Sambil menderma tadi ya. Ya, betul. Ya. Jangan lupa buat baju sekali nanti ya. Ya, okey. 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 Baik, Tok T. Dapat bercakap Tok T ni. Okey, soalan terakhir daripada belah kanan pentas. Mak, belah kanan sana Mak, Zu. Tok T, biar adil dan saksama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya campur? Boleh campur. Silalah. Assalamualaikum Datuk Seri Tahniah Antara Persangkahan ya. Saya Shima daripada Bagan Datuk. Oh Shima. Okey, berkenaan dengan 30 tahun anniversary. Lepas tu kita tahu Dr. dah mengata dianugerahkan di Strata Asia ni kan. So dengan performance ada busananya yang cantik, anugerah yang 350 anugerah kan. Tak rasa ke nak buat galeri? Terima kasih soalan tu. Itu je. Dan di mana? Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Seronoknya Citizeners dia tanya terus lokasi, terus tarikh bila nak buka. Takutlah Kak. Tempat pun tak jumpa lagi. Tapi memang saya sebenarnya tengah mencari lokasi untuk saya buka sebuah galeri yang menempatkan semua anugerah saya, baju-baju saya yang banyak memberi makna dalam saya punya kerjaya. Dan saya nak buat galeri ni biarlah galeri yang sempurna, yang ada info-info yang terbaik dan juga dapat manfaat dan dapat juga ilmu kepada siapa yang masuk nanti. Doakan saya cepat-cepat dapat lokasi dan saya akan buat galeri dan saya akan panggil anda semua untuk pelancaran dan anda akan jadi orang yang pertama masuk galeri saya nanti. InsyaAllah. Terima kasih. Baiklah, soalan terakhir daripada Zu. Okey, Assalamualaikum Kak T. Waalaikumsalam. Saya Zu. Ya, tahu Zu. Okey, saya disebabkan Tok T ni hari raya kan. Tok T kan dah banyak sangat baju lagu raya lagu raya. So apa kata kita buat konsert hari raya untuk lagu raya aja. Hari ni wah tak cukup lagu kan. Nanti ada konsert. Semua lagu-lagu raya Tok T. Terima kasih Zu. Okey, you all ingat tak? Dulu masa awal-awal saya suka buat program istimewa hari raya. Semua lagu raya kan. Dia kira macam konsep yang macam tu lah. Cuma tinggal lagi kita belum pernah buat dalam erti kata konsert di dewan yang besar. Itu belum lagi. Tapi idea tu ada. Tak sempat nak buat sebab saya ada kerja lain. Tunggulah nanti ya. Ada kerja lain, ada live kat TikTok lah apa kan. Zu tunggu sekejap nanti mungkin saya rasa tahun depan kita boleh plan kan. So proper lah sikit. Tak adalah macam fikir terus buat. Sebab pilihan lagu walaupun saya tahu lagu raya saya banyak, tapi kena ada konsep yang menarik juga. Okay? Semoga tahun depan kita boleh buat. Lepas daripada konsert besar Januari, lepas tu kita dah puasa raya, kita buatlah bulan Syawal ya. Mungkin Pavilion panggil lagi sekali raya tahun depan boleh buat konsert raya. Kita tak tahu, kita tanya pada Pavilion. Semoga baiklah. Terima kasih pada Citizeners semua. Mungkin soalan terakhir daripada saya Datuk Seri. Apakah kata-kata Datuk Seri Siti Nurhaliza kepada para peminat dan penyokong Datuk Seri
yang berada di sini yang juga bersama-sama Datuk Seri selama 30 tahun ini. Kata-kata daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Okay, saya berdirilah ya. Saya pun berdiri jugalah. Okey. Pertama saya ucapkan syukur, alhamdulillah, syukur pada Allah kerana saya dikurniakan peminat-peminat yang sangat setia, peminat-peminat yang tak pernah jemu dengan saya, peminat-peminat yang selalu bagi saya kenangan yang sangat indah. So anda semua, setiap seorang daripada anda memberi saya makna yang sangat istimewa. Saya nak mohon maaf kalau sepanjang saya menghiburkan anda ni ada perkara-perkara yang kurang berkenan di hati, ya. Kalau ada benda yang anda rasa sepatutnya setiap macam tu, setiap macam ni, tapi saya hanya mampu buat apa yang terdaya. Di bulan yang mulia ni, saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf saya batin. Saya harap silaturahim yang ada antara kita ni kekal sampai bila-bila. Ya, walaupun saya satu hari nanti mungkin saya dah tak menyanyi, anda masih lagi bersama dengan saya, kita kekal bersahabat baik sampai ke Mekah. Ya, betul masalahnya. Sampai ke akhir haraya. Okey. Apa yang saya nak peminat saya tahu bahawa saya sangat menghargai anda, saya berterima kasih, saya sayangkan anda semua. Semoga lagu-lagu saya ni memberikan emosi dan juga momen yang terbaik dalam hidup anda semua. Okey? Kita akan jumpa lagi pada bulan Julai, tapi sebelum Julai itu ada lagi perjumpaan-perjumpaan seterusnya. InsyaAllah saya akan serahkan kepada satu-satunya Kak Rozi saya yang akan plan apa yang kita nak buat untuk Citizoners akan datang. Dia tak risau dah. Sorry. Okay, Kak Rozi akan plankan apa yang akan kita buat ataupun apa yang kerjaya saya akan lakukan dalam masa akan datang ni. Kita akan bertemu lagi insya-Allah untuk acara seterusnya. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk hari ini, untuk persembahan hari ini dan untuk pertemuan kita pada hari ini ya. Jadi jaga diri baik-baik. Dah habis kan? Sebelum tu kita selfie, kita main review dulu. Okey. Jaga diri baik-baik. Sidi sayangkan anda semua. I love you so much. Okey. Jom kita ambil gambar. Boleh?